Kebanyakan lelaki menganggap wanita misteri, rumit dan mustahil untuk difahami. Tetapi inilah rahsianya. Mereka tidak. Wanita sangat tertarik kepada lelaki yang memahami beberapa kebenaran mudah tentang psikologi, keyakinan dan kuasa. Masalahnya, kebanyakan lelaki tidak pernah mempelajarinya. Mereka terlalu banyak mengejar, terlalu banyak berkongsi dan meminta perhatian. Kemudian mereka tertanya-tanya mengapa dia hilang minat. Walau bagaimanapun, lelaki yang jarang ditemui, orang yang mengetahui rahsia ini, tidak perlu mengejar. Wanitalah yang akhirnya mengejarnya. Dan hari ini, saya akan mendedahkan sifat tersembunyi yang paling diingini wanita. Sebaik sahaja Anda memahami perkara ini, Anda akan berhenti tertanya-tanya mengapa dia tidak berminat dan mula perasan mengapa dia tidak boleh berhenti memikirkan Anda. 1. Wanita tidak dapat menahan lelaki yang tidak meminta perhatian mereka. 1. Inilah paradoks tarikan. Semakin kuat seorang lelaki cuba menarik perhatian wanita, semakin kurang dia berjaya. Tetapi lelaki yang tidak mengejar, yang tidak meminta-minta, yang tidak mengelilinginya seperti bumi mengelilingi matahari, meninggalkan kesan yang membakar di fikirannya. Tahukah Anda mengapa? Kerana perhatian umpama shilling. Sebaik sahaja Anda memberikannya secara percuma, ia akan hilang nilainya. Wanita dikelilingi oleh lelaki yang terdesak untuk masa mereka, beratus-ratus tanda suka, komen, mesej, pandangan di Instagram. Bagi mereka, limpahan perhatian itu tidak bermakna apa-apa. Tetapi satu-satunya lelaki yang tidak memberikannya dengan mudah menonjol. Dia berbeza, dia jarang ditemui, dan ketiadaan itu membangkitkan keinginan. Ahli psikologi menggelarnya sebagai prinsip kekurangan. Manusia menginginkan apa yang mereka tidak dapat peroleh dengan mudah. Lelaki yang tabah menjelmakan ini tanpa bermain-main. Hidupnya penuh, misinya adalah pusatnya, tenaganya berdisiplin. Itulah sebabnya, apabila dia memberi perhatian kepada seorang wanita, ia membawa beban. Ia disengajakan, bukan terdesak. Kebanyakan lelaki tidak memahami perkara ini. Mereka berfikir bahawa jika mereka lebih mendesak, menghantar lebih banyak mesej dan memberi lebih banyak pujian, dia akhirnya akan melihat nilai mereka. Tetapi sebaliknya berlaku. Seorang lelaki yang memberi terlalu banyak tanpa dia layak menerimanya tidak kelihatan murah hati. Dia kelihatan boleh diganti. Lelaki yang tabah mengubah peraturan. Dia tidak menahan perhatian. Dia menguruskannya. Dia memberi ganjaran kepada kesetiaan, usaha, dan kedalaman. Perhatiannya menjadi terhad dan oleh itu ketagihan. Kebenarannya begini. Wanita tidak jatuh cinta dengan lelaki yang memberikan mereka dunia di atas pinggan perak, tetapi dengan mereka yang dunianya sudah lengkap dan yang memutuskan untuk menjemput mereka untuk menjadi sebahagian daripadanya. 2. Wanita mahukan lelaki yang menguasai emosi mereka. Kekuatan sebenar bukan tentang otot, wang atau kuasa, tetapi tentang kawalan. Dan dalam hubungan, bentuk kekuatan paling jarang yang boleh dimiliki oleh lelaki ialah penguasaan emosi. Kebanyakan lelaki runtuh apabila berhadapan dengan ribut wanita. Dia mengujinya, menyentuh lukanya, mencetuskan rasa tidak selamatnya, dan dia bertindak balas. Dia menjerit, menjadi geram, menerangkan secara berlebihan atau merayu. Pada saat itu dia mendedahkan ketakutannya. Dia menunjukkan bahawa dia tidak cukup kuat untuk menanganinya dalam keadaan terburuk. Tetapi lelaki yang tetap tenang, tentram, dan tidak mudah tersinggung menjadi tidak dapat dilupakan kerana dia mewakili keselamatan. Bukan keselamatan palsu dengan mengatakan ya kepada segala-galanya, tetapi keyakinan tulen seseorang yang tahu bahawa apabila huru-hara melanda, dia tidak akan putus asa. Ahli psikologi menggelarnya pengawalan emosi, keupayaan untuk mengekalkan keadaan Anda sendiri tanpa mengira tekanan luaran. Dan inilah rahsianya. Wanita diprogramkan secara biologi untuk mengujinya. Bukan secara sedar atau berniat jahat, tetapi secara naluri. Dia perlu tahu sama ada kerangka Anda cukup kuat untuk menyokong kerangkanya. Apabila Anda mengekalkan ketenangan Anda dalam menghadapi apinya, tarikannya melambung tinggi. Ia adalah primal.
Dia merasakan bahawa Anda tidak dikuasai oleh emosi Anda, tetapi sebaliknya Anda adalah tuan mereka. Dan penguasaan ini membuatnya mempercayai, menghormati, dan menginginkan Anda. Lelaki yang tabah tidak mengelak daripada merasa. Dia menguasai apa yang dia rasakan. Dia membenarkan emosi, tetapi tidak pernah membiarkannya menentukan keputusannya. Keseimbangan ini menjadikannya magnet, kerana dalam dunia yang penuh dengan lelaki yang berputus asa pada tanda pertama tentangan, dia tetap teguh. Dan inilah paradoksnya. Semakin kurang kawalan emosi Anda terhadap Anda, semakin banyak kawalannya akan berkisar pada Anda. Cinya. Wanita jatuh cinta dengan lelaki yang mengikuti jalan mereka sendiri. Rahsia terdalam psikologi wanita adalah ini. Wanita sangat tertarik kepada lelaki yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Kebanyakan lelaki kehilangan arah sebaik sahaja mereka mendapat perhatian wanita. Mereka meninggalkan matlamat mereka, mengabaikan tujuan mereka, dan menyusun semula seluruh hidup mereka di sekelilingnya. Pada mulanya, dia tersanjung, tetapi lama-kelamaan dia menjadi bosan. Kerana tiada wanita yang mahu menjadi misi lelaki, dia mahu dipilih oleh lelaki yang sudah mempunyai seorang. Ahli psikologi menggelarnya penentuan nasib sendiri. Orang ramai mengagumi dan menginginkan mereka yang hidup secara berdikari, tanpa memerlukan pengesahan luaran. Dan wanita merasakan perkara ini dengan lebih kuat. Seorang lelaki di jalannya lebih sukar untuk dikawal, dialihkan perhatian, dan digantikan. Kesukaran itu menjadi tidak dapat ditolak. Lelaki yang tabah merangkumkan perkara ini sepenuhnya. Masanya berharga, matlamatnya adalah keutamaan, dan hidupnya adalah kisah yang dia ingin sertai, bukan kisah yang dia arahkan. Apabila dia melihatnya, dia mengejarnya. Kerana jauh di lubuk hati, dia tahu bahawa lelaki yang mempunyai misi adalah satu-satunya yang patut diikuti. Inilah kebenaran yang pahit. Apabila Anda melepaskan tujuan Anda untuk seorang wanita, Anda tidak menunjukkan cinta, Anda menunjukkan kelemahan, dan kelemahan tidak pernah menarik. Tetapi apabila Anda berdiri teguh, berdisiplin, dan tidak goyah, Anda tidak perlu merayu untuk pengabdiannya. Dia menawarkannya dengan bebas, kerana dia menyedari bahawa dia berada di hadapan seorang lelaki yang cukup jarang untuk memimpin dirinya sendiri, dan oleh itu mampu memimpinnya juga. 4. Wanita tertarik kepada lelaki yang bercakap dengan berwibawa. Kata-kata kosong tidak bernilai apabila ia tidak yakin atau merapu. Kebanyakan lelaki bercakap untuk mendapatkan persetujuan, nada lembut, ketawa gementar, penjelasan yang tidak berkesudahan. Tetapi wanita tidak tertarik kepada kata-kata itu sendiri, tetapi kepada beban di sebaliknya. Seorang lelaki yang bercakap dengan otoriti tidak perlu meninggikan suaranya. Nadanya tegas, tenang, dan disengajakan. Jedanya lebih kuat daripada ucapan orang lain. Dia tidak takut akan kesunyian. Dia yang memerintahnya. Dan wanita menyedari perkara ini. Mereka merasakan keseriusan dalam suaranya, kepastian bahawa dia mengatakan apa yang sebenarnya difikirkannya, keyakinan yang tenang, yang tidak cuba dipercayai, tetapi sebaliknya menuntut kredibiliti. Ahli psikologi menggelarnya dominasi paraverbal. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya yang menyampaikan kuasa. Kajian menunjukkan bahawa corak suara yang dalam, tenang, dan terukur dikaitkan secara universal dengan otoriti dan kecekapan. Dan otoriti itu magnet. Lelaki yang tabah menguasai seni ini. Dia tidak membazirkan kata-kata atau cuba meyakinkan dengan kelantangan. Dia meyakinkan dengan kehadiran. Walaupun dalam keadaan tidak bersetuju, nada suaranya tetap tenang. Walaupun dicabar, suaranya tidak menunjukkan rasa terdesak. Itulah sebabnya kata-katanya membawa 10 kali ganda berat. Inilah paradoksnya. Wanita mendengar pujian setiap hari, tetapi mereka jarang mempercayainya. Namun, apabila seorang lelaki yang berwibawa memberitahunya, "Saya suka cara awak membawa diri," dia merasakannya jauh di lubuk hatinya. Mengapa? Kerana wibawa dalam suara itu mencerminkan wibawa dalam hidup.
dan itu tidak dapat ditolak. 5. Wanita mengidamkan lelaki yang boleh pergi. Salah satu pencetus terbesar tarikan wanita bukanlah berapa banyak yang anda boleh berikan, tetapi berapa banyak yang anda boleh tahan, terutamanya keupayaan anda untuk pergi. Kebanyakan lelaki hidup dalam ketakutan kehilangan. Mereka berkompromi, dan mengkhianati diri mereka sendiri hanya untuk mengelakkan kehilangannya. Mereka fikir jika mereka memberikan segalanya kepadanya, dia akan kekal. Tetapi wanita tidak menghormati lelaki yang tidak boleh pergi. Kerana jika anda tidak boleh pergi, anda tidak mempunyai kuasa. Dan tanpa kuasa, dia tidak boleh menginginkan anda sepenuhnya. Ahli psikologi menggelarnya mengeksploitasi kekurangan. Apa yang tidak mudah dikawal akan mendapat nilai. Lelaki yang kekal tidak kira apapun kehilangan kuasa. Lelaki yang boleh pergi pada bila-bila masa, tetapi memilih untuk tinggal adalah sangat berharga. Lelaki yang tabah memahami perkara ini. Dia tidak mengancam untuk pergi. Dia hanya hidup dengan cara yang membolehkannya pergi. Kebebasan, disiplin, dan tujuannya menghalangnya daripada berpaut. Jika dia melintasi batas, dia tidak membantah atau merayu. Dia menarik diri dan keterasingan itu bukannya menolaknya, menariknya lebih banyak lagi. Kerana keupayaan untuk pergi bukan tentang kesejukan, tetapi tentang kekuatan. Ia menunjukkan kepadanya bahawa cinta anda adalah pilihan, bukan kebergantungan. Dan tiada apa yang menarik seorang wanita lebih daripada mengetahui bahawa seorang lelaki menginginkannya, tetapi tidak memerlukannya. 6. Wanita tidak dapat menahan lelaki yang menguasai ruang mereka. Tarikan bukan hanya tentang apa yang anda katakan atau lakukan, tetapi tentang tenaga yang anda unjurkan dalam ruang yang anda tempati. Jika anda masuk ke dalam bilik dengan posisi membongkok, gementar, dan mencari persetujuan, dia tidak akan merasa apa-apa. Tetapi jika anda masuk dengan postur yang yakin, pandangan yang tenang, dan kehadiran yang kukuh, dia akan merasakan semuanya sebelum anda berkata sepatah kata pun. Ahli psikologi menggelarnya dominasi ruang. Manusia melihat hierarki melalui bahasa badan, postur, dan pergerakan. Seorang lelaki yang mengawal ruangnya, yang duduk dengan tenang, berjalan dengan langkah yang yakin, dan bertentang mata tanpa teragak-agak, memproyeksikan kekuatan pada tahap primal, dan wanita secara naluri bertindak balas terhadapnya. Lelaki yang tabah menjelmakan ini dengan mudah. Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak gelisah, dia tidak perlu mengumumkan dirinya. Tenaganya melakukannya untuknya. Dalam perbualan, dia tidak condong untuk perhatian. Dia membiarkannya melakukannya. Dalam kumpulan, dia tidak bersaing untuk dilihat. Perhatian hanya tertarik kepadanya. Dan inilah paradoksnya. Wanita tidak selalu tertarik kepada lelaki yang paling bising di dalam bilik, tetapi selalu kepada lelaki yang dengan mudah menguasai ruang. Kerana mengawal ruang adalah mengawal diri sendiri.